Okay, let's go. Soalan terakhir. Bagi Pulau Pinang. Okay, dah. Alright, Rajah 10.1 menunjukkan proses peretakan untuk hek tanah yang menghasilkan satu hidrokarbon hidrokarbon tak tepu dengan hidrokarbon X. Okay, ingat tak peretakan ni? Sebelum ni ada satu soalan. Peretakan ni maksudnya daripada satu molekul rantai panjang. Satu molekul rantai panjang dia akan retakkan, dia akan putuskan kepada molekul berantai pendek. Macam ni lah. Kan dia ada heptana ni maksudnya dia ada 7 C7H 16. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dia ada C7H 16. So bila kata peretakan, dia retakkan kepada 2 iaitu hidrokarbon tak tepu. Dekat sini dia guna C2H4. So dekat sini baki dia lah. Yang hidrokarbon X ni confirm lah baki dia. So kalau asal dia ada C7, sini dah guna 2. So kat sini tinggal C5. Hidrogen sini 16, dah pakai 4 kat sini, so baki lagi H12. Kalau kita kira pun memang cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Kemudian, bila kata yang ni tak tepu. Tak tepu ada double T. Double T maksudnya double bond. Ni ada double bond kat sini kan. Tengah-tengah ni bulat. Bila cikgu guna free form ni, dia tak ada laser tau. So, dia macam susah sikit. Kalau guna good notes tu, dia ada laser. Okay, so bila kata tak tepu, double T, double bond. Yang ni semua single bond, maksudnya ini adalah hidrokarbon tepu. Tepu sebab dia ada satu T, so dia single bond saja. Okay, alright. Lagi apa kita boleh bedah? Kita boleh bedah sikit siri homolog. Kan, kita ada siri homolog. So, kalau siri homolog kita ada alkana, kita ada alkena, kita ada alkuna, kita ada alkohol, kita ada asid karboksilik. Lepas tu kita ada ester. Itu adalah siri homolog. Kemudian kita ada formula AM. Kalau formula AM, CnH2n plus 2, CnH2n, CnH2n tolak 2. Dia sampai alkuna je 2. Kalau dekat alkohol, dia dah jadi CnH2n plus 1 OH. Yang bawah tu CnH2n plus 1 COOH. Ester gabung dua-dua. CmH2n plus 1 COO, CnH2n plus 1. Okay. Alright, lepas tu kita ada dia punya kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsi ni macam trademark lah. Macam mana kita nak tahu dia adalah alkana? Dia ada ikatan tunggal antara atom karbon. Ikatan tunggal antara atom karbon. Kalau alkena, ikatan ganda 2. Awak buat ayat tahu, cikgu nak cepat sikit. Okey. Kalau alkuna, ikatan ganda 3 antara atom karbon. Kalau alkohol, dia ada hidroksil. Kalau asid karboksilik, dia ada karboksil. Kalau ester, dia ada karboksilat. Hidroksil, karboksilat. Okey? Alright. Lepas tu, kalau kita punya tindak balas tu, ingat tak? Kita guna 3 orang tu kan? Ni cikgu saya batul punya tu. Kita guna benda ni. Cikgu suka guna benda ni. Hebat cikgu tu kan. Dia dapat create benda ni. Kita ada alkana, kita ada alkena, kita ada alkohol, kita ada asid karboksilik. Lepas tu kita ada H2, H2O, 2O. Okey, lepas tu daripada alkena pergi kepada alkana tambah H2, so nama proses dia penghidrogenan.
penghidrogenan. Nikel ataupun platinum sebagai mangkin 180 darjah Celsius dia punya suhu. Alkena boleh pergi kepada alkohol tambah air, penghidratan. Yang ni H3PO4 300 darjah Celsius 60 atm. Okey. Kalau cikgu ada salah, awak bagi tahu je dekat komen tau. Kadang-kadang bila mengajar ni kan tersasul tu standard lah. Okey, lepas tu bila alkohol pergi kepada asid, dia adalah tindak balas pengoksidaan. So walaupun kita tulis pengoksidaan, kita tambah KMNO4 tau, ataupun K2CR2O7, kalium manganat ataupun kalium dikromat. Tapi pada equation, pada persamaan kita tulis 2O saja kan. Okey. Lepas tu kalau asid karboksilik campur dengan alkohol, kita boleh dapat ester. Pengesteran. Asid sulfurik sebagai dia punya mangkin. Apa lagi? Alkohol kepada alkena patah balik dia adalah pendihidratan. Pendihidratan dia punya mangkin serpihan porselin ataupun aluminium oksida. Okey. Alright, lagi apa? Itu je lah. Dia ada satu lagi tau, tapi dia alkena ni dia boleh terus tindak balas dengan yang ini. Tapi dia, walaupun dia tambah benda yang sama, alkena tu dia tambah benda yang sama lah, KMNO4 ataupun K2CR2O7. Tapi pada persamaan dia tulis H2O plus O. Lepas tu awak akan dapat diol. Ni nanti take note sikit. Yang tu tak boleh nak masuk dalam yang rumah ni. Dalam rumah pada dalam 3 orang ni tak boleh nak masuk dia tu. Okey, settle. Apa lagi kita boleh bedah? Kalau manganat ni perubahan warna ungu kepada tidak berwarna. Kalau dikromat ni jingga kepada hijau. Okey, dikromat. Orange jingga. Orange ada G green. Alright, kita tengok. Nyatakan definisi hidrokarbon tak tepu. Definisi ni kena hafal lah. Tak boleh nak buat macam mana pun. So, hidrokarbon yang mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2 atau ganda 3 antara atom-atom karbon. Okey, ni definisi dia. Alamak, cikgu pasang power bank sebenarnya kat iPad ni. Habis bateri dah. Okey, alright. Settle definisi. Nyatakan siri homolog, formula AMP dan formula molekul bagi hidrokarbon X. Okey, so dia nak untuk hidrokarbon X. So, siri homolog dia semuanya adalah single bond. So, alkana lah. Lepas tu dia nak formula AMP. CnH2n plus 2. Kemudian dia nak formula molekul. So, formula molekul kena kira tepat-tepat lah. Ni kita dah kira dah. So, C5H12. Okey. And then dia kata lukis satu isomer hidrokarbon X dan namakan. Okey, dia dah lukis straight 5. So, cikgu kurangkan kepada 4. 1, 2, 3, 4. Dan satu lagi tu cikgu boleh letak je mana-mana. Janji jangan letak kat ujung. Okey, cikgu letak kat sini. Nombor 2. So, hidrogen. Okey. Oh, yang ni kena kembang tau. Bila kata formula struktur, awak tak boleh tulis CH3 kat situ. Awak kena tulis C, lepas awak kena kembangkan juga H tu. Macam tu. Baru betul. Okey.
Lepas tu bila namakan, cikgu akan namakan daripada belah kanan 1, 2, 3, 4. Sebab karbon kedua cikgu dah jumpa yang bergantung. Cikgu tak boleh mula daripada kiri. Kalau mula daripada kiri 1, 2, 3 baru jumpa yang bergantung. Tak boleh. Kita kena ambil jalan terpantas untuk kita jumpa alkyl group, benda yang bergantung tu lah. Okay, so nama dia adalah 2-metil butana. Okay, 2-metil butana. Kalau tak nak lukis ni, nak pendekkan lagi kepada 3. 1, 2, 3. Lepas tu letak kat tengah-tengah dia, boleh? Nak letak dia branch atas bawah kan? Boleh. Jadi cukup hidrogen, cukup karbon. So dia akan jadi 2,2-dimetil propana. Okay. Alright, settle 5 markah. Okay, next. Darjah 10.2 menunjukkan pertukaran hidrokarbon tak tepung kepada tepung. Ni dia tambah hidrogen. Yang ni lah. Yang ni. Tambah hidrogen, penghidrogenan. Okey, tulis persamaan kimia bagi tindak balas itu. Okey, senang je lah. Persamaan kimia kita ada 2C, C2, hidrogen ada 4, tambah dengan H2. Lepas tu kita dapat C2H6. Okey, lepas tu jika 960 cm3 C2H4. So yang ini dia bagi V960 cm3. Hitung jisim. Kini dia nak mass. So ni apa? Pengiraan 3 step MRS. Okey, so kita buat M dulu. Dia bagi isi padu. So isi padu kita boleh guna isi padu bagi isi padu molar lah. So bilangan mol C2H4 960 bahagi 1000 bahagi dengan 24. Kenapa cikgu bagi 1000? Sebab dia bagi dalam cm3. Kita punya 24 dm3. Nampak tak? That's why kita kena bahagi 1000. Okay, tekan kalkulator, kita akan dapat 0.04 mol. Kalau kita masuk dalam formula MV/1000, kalau yang kes ada molarity lah kan, MV/1000, yang ini dia tak payah convert sebab dia bahagi dengan 1000 lah untuk convertkan molarity tu kepada cm3. Dia beza antara dua ni lah. Okay. Lepas tu, okay, ratio pula. Step ratio. Step ratio, ingat apa yang kita ada tentang dia. Apa yang kita nak cari tentang dia. So nisbah kita antara dua tu lah. 1 mol C2H4 nisbah 1 mol C2H6. Okey, itu daripada persamaan 1 nisbah 1. Tapi cikgu ada 0.04. So 0.04 jugalah. Mol C2H6. Okey, so settle. S adalah solve problem. So jisim sama dengan bilangan mol darab dengan jisim molar 2 darab 12 tambah dengan 6 darab 1. So dapatlah 1.2. Allah, 1.2 gram. Baru ingat hari ni Sabtu cikgu nak buat banyak sikit. Okay, alright, settle. Okay, next. Bila kata soalan nombor 11, mestilah diakhiri dengan eksperimen. Dia biasa 9 ataupun 7 markah lah. Dia mesti akan diakhiri dengan eksperimen. Okay. So itu yang membezakan muridnya A+. Kalau A+ kimia kan 92 markah. Dekat sinilah dia main peranan. So mana yang target nak A+ tu, luangkan masa, tengoklah bahagian prosedur eksperimen yang glamour lah. Tapi eksperimen mana je yang tak glamour kan? Tapi minggu lepas dia dah keluar yang pengesteran punya. Minggu lepas cuba tengok yang SPM 2024. Dia dah buat yang pengesteran punya lah. Okay, so kita tengok soalan ni sekejap ya. Bateri tinggal 9. Buah-buahan dan bunga mengandungi pelbagai ester dengan pelbagai rasa dan bau. Okey. Berikan nama alkohol dan asid karboksilik yang digunakan. Okey, kalau alkohol yang depan ni lah. Depan ni datang daripada alkohol. Yang belakang ni datang daripada asid. Macam mana cikgu buat? Okey, cikgu kalau ester ni,
Cikgu kata ada depan, ada belakang. Kenapa depan belakang? Sebab dia kan ada dua nama kan, nama depan, nama belakang. Okey. Kalau lukis, S maksudnya lukisan depan tu adalah asid dulu. Belakang tu adalah alkohol. Tapi bila nama depan tu adalah nama alkohol, belakang tu nama asid. So cikgu tahulah yang depan ni datang daripada alkohol. So kalau pentil maksudnya alkohol dia adalah pentanol. So asid yang belakang lah. Etanoat maksudnya asid etanoik. Lepas tu butanoat maksudnya asid butanoik. Gitu. Okey, rancang satu eksperimen makmal. Okey, ni prosedur lah. Ni sementara bateri yang cukup, cikgu salin dulu ya. Tambahkan 2 cm3. Kau awak boleh cari dekat buku. Ada je dekat buku teks tu kan. Sekejap, tak apa, cikgu salin sekejap. Sementara ada lagi bateri. Ke dalam tabung didih. Okey, lepas tu tambahkan 4 cm3 etanol ke dalam tabung didih yang sama. Ketiga, tambahkan 5 titis asid sulfurik pekat ke dalam campuran dengan menggunakan penitis. 4, goncangkan dan panaskan campuran sehingga mendidih. Okey, lepas tu tuang campuran ke dalam bika berisi separuh air. 6, rekod bau, warna dan keterlarutan hasil tindak balas. Okey. Settle Pulau Pinang. InsyaAllah cikgu charging phone dulu. Kalau sempat petang ni cikgu nak buat Terengganu. Ni last lah. Cikgu nak buat Terengganu. Paper yang wajib kita kena buat. Okey, kita cuba. Alright, itu saja.